Hari ini saya nak kongsikan kepada anda 5 langkah mudah untuk capai financial freedom, iaitu kebebasan kewangan sebenar. Kalau anda dah penat kerja siang malam tapi duit masih tak cukup, kalau setiap kali gaji masuk belum sempat hujung bulan dah licin, video ini memang untuk anda. Kita bongkarkan langkah-langkah praktikal yang boleh anda mula sekarang. Bukan teori, tapi strategi yang terbukti berkesan. Apa yang akan anda belajar melalui video ini adalah: yang pertama, cara ubah mindset kewangan untuk mula bebas duit. Dalam video ini, anda akan faham bagaimana satu perubahan kecil membantu anda memahami tentang duit sehingga ia boleh mengubah seluruh arah kewangan anda menjadi semakin baik bermula dari sekarang. Yang kedua, langkah praktikal bina pendapatan sampingan dan pasif digital. Anda akan belajar cara bina pendapatan tambahan tanpa perlu berhenti kerja pun, termasuklah buat strategi duit online seperti jual e-book, template, kursus online atau servis freelance dari rumah anda. Yang ketiga, strategi gandakan keuntungan dan capai kestabilan jangka panjang. Anda akan tahu bagaimana nak urus dan laburkan semula keuntungan supaya duit itu bekerja untuk anda, bukan anda yang terus bekerja untuk duit sehingga penat dan tiada masa bersama keluarga. Realiti ramai orang salah faham. Kebanyakan orang fikir nak bebas kewangan kena kerja lebih masa, buat 2 kerja atau simpan duit ketat-ketat. Tapi akhirnya tetap tak cukup. Kenapa? Sebab kerja lebih masa bukan jamin kebebasan. Ia cuma tambah penat walaupun ada tambahan income juga. Kebebasan sebenar adalah bila duit mula bekerja untuk kita, bukan kita terus kejar duit sehingga tiada masa. Kebenaran sebenar ataupun rahsia utama, orang yang bebas kewangan bukan semata-mata sebab gaji besar, tapi sebab mereka bijak bina sistem dan pendapatan pasif mereka melebihi perbelanjaan mereka. Mereka cipta sumber yang terus menjana duit walaupun mereka sedang tidur atau bercuti bersama keluarga ke tempat impian mereka. Dan berita baiknya, semua orang boleh mula, termasuk anda sendiri. Bukti dan inspirasi yang nyata. Saya sendiri mula pendapatan pasif digital. Hasilkan e-book, template dan panduan yang boleh dijual berulang kali. Setiap kali orang beli, masuk notifikasi walaupun saya tengah tidur. Ramai orang biasa pun dah berjaya sebenarnya. Pelajar, suri rumah dan pekerja pejabat 9 sampai 5. Semua guna prinsip yang sama, iaitu bina sistem, bukan semata-mata kerja keras yang tiada penghujung. Kita pergi kepada 5 langkah bagaimana mencapai financial freedom. Langkah pertama iaitu ubah mindset kewangan anda. Fahami, duit ini bukanlah sekadar gaji, tapi ia alat untuk kita bina aset dan kebebasan. Langkah kedua, kawal perbelanjaan dan hapus hutang. Kalau duit masih bocor, pendapatan besar pun tak guna juga. Belajar bezakan keperluan dan kehendak. Perkara inilah paling asas untuk anda buat. Catatlah setiap perbelanjaan keluar walaupun 1 sen sekalipun. Ingat, setiap sen itu pasti ada alamat ke mana dia pergi keluar. Langkah 3, bina side hustle. Apakah side hustle? Side hustle ini adalah usaha tambahan. Jangan bergantung pada satu sumber income semata-mata. Gunakan internet untuk jana pendapatan tambahan dari rumah seperti servis freelance, jualan digital atau konten kreatif. Zaman sekarang, anda boleh jana duit dari rumah dengan hanya telefon dan internet. Yang penting, mula kecil tetapi terus konsisten sehingga anda melihat hasilnya. Langkah keempat, wujudkan pendapatan pasif digital. Inilah rahsia utama orang bebas kewangan. Pendapatan pasif bermakna anda buat sekali tapi hasilnya datang berulang kali. Contohnya jual e-book, kursus online, jual template atau gambar stok dan sebagainya. Ia mungkin perlahan pada mula, tapi apabila sistem dah berjalan, duit akan terus masuk tanpa perlu tenaga tambahan. Jadikan pendapatan pasif anda melebihi bayaran komitmen bulanan agar anda tidak guna kerja hakiki anda. Inilah kebebasan sebenar.
Kalau anda suka topik tentang bebas kewangan, bina pendapatan pasif dan cara bina sistem kewangan sendiri, pastikan anda tekan butang like dan subscribe sekarang supaya anda tak terlepas perkongsian seterusnya setiap minggu. Akhir sekali, langkah kelima, laburkan semula keuntungan. Apabila pendapatan mula masuk, jangan cepat berbelanja. Sebaliknya, laburkan semula sebahagian keuntungan ke dalam bisnes, aset digital atau pelaburan halal jangka panjang. Inilah cara duit berkembang dan mula bekerja untuk anda. Perlahan-lahan ia mendaki ke atas. Begitulah cara hakikat dan sebenar duit bekerja untuk anda, bukan anda bekerja untuk duit selama-lamanya. Kalau anda ikut 5 langkah ini dengan konsisten, hidup anda akan berubah perlahan-lahan. Kewangan anda semakin baik, lebih tenang, lebih stabil dan akhirnya anda bebas daripada tekanan kewangan. Kalau anda nak belajar seni bina pendapatan pasif digital, saya ada sediakan link di ruangan komen untuk anda belajar cara yang betul dalam membina seni pendapatan pasif. Ingat, masa terbaik untuk mula bukan nanti, tapi sekarang.